sejahtera. Saya cakap ni bagi pihak diri saya dan sahabat saya Yang Berhormat Bayan Baru Datuk Seri Zahrin, Yang Berhormat Tan Tibeng Nibong Tebal dan Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Mohsin. Kami buat kenyataan berkaitan dengan cabaran YB Bukit Gelugor Kapal Sing dalam parlimen tadi, yang mencabar kami supaya mengosongkan kerusi. Ini berikut pendirian kami lah. Pendirian kami. Pertama, sebelum nak menjawab YB Kapal Sing, cabaran dia untuk kita mengosongkan kerusi, kami nak mencabar YB Kapal Sing untuk jawab kenyataan YB Wee Chu Kiong, YB Wangsa Maju daripada PKR, yang membuat kenyataan menuntut supaya YB Kapal Sing meminta maaf. Ya, dia minta YB Kapal Sing supaya meminta maaf. Ini adalah entry daripada laman web YB Wee Chu Kiong pada 8 Mac 2010 yang mendesak supaya YB Kapal Sing meminta maaf kerana kenyataan dia yang dibuat pada 8 Februari 2009 yang mempertikaikan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Umum bagi Pakatan Rakyat. Dan saya baca dalam bahasa asal dia, Bukit Gelugor MP requested Datuk Seri Anwar Ibrahim should step down for causing trouble in the coalition. The Bukit Gelugor MP is blaming Anwar for creating trouble and said that former Deputy Prime Minister needed to repent. Dia minta Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya bertaubat without further betraying the people and their trust. He said Pakatan Rakyat needed another leader, a good leader, and lashed out at PKR and DAP leaders who had fallen sway to Anwar's rhetoric in supporting crossovers of elected representatives. So, dan YB Wee Chu Kiong dalam kenyataan dia menyebut bahawa I call upon YB Kapal Sing to immediately declare that he has now repented and wish to withdraw his condemnation of the opposition leader Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim and unreservedly apologize for his outburst. Jadi saya nak cabar YB Kapal Sing. Sebelum dia nak cabar orang, jawab ni dulu. Apa pendirian dia? Satu. Kedua, saya nak tanya YB Kapal Sing, apakah pendirian dia berkaitan dengan Islam masih lagi over my dead body? Adakah dia masih lagi berpendirian bahawa kalau mau laksanakan Islam, langkah mayat dia dulu? Over my dead body. Apa dah jadi dengan pendirian dia? Adakah body dia dah lembik ke apa ke? Ataupun dia dah jadi mayat hidup? Tidak mampu untuk mempertahankan pendirian dia. Kedua, kami cabar YB Kapal Sing, apa pendirian dia dengan desakan Presiden PAS Yang Berhormat Tuan Guru Haji Hadi Awang supaya rukun pertama dalam rukun negara ditukar daripada kepercayaan kepada Tuhan kepada kepercayaan kepada Allah. Apa pendirian dia? Dia tak sebut tadi. Kemudian kami nak tanya YB Kapal Sing, apa pendirian dia tentang kenyataan PAS yang menyatakan bahawa pemimpin DAP sudah boleh terima Islam, sudah pun insaf dan boleh terima Islam. Adakah YB Kapal Sing sudah boleh terima Islam dan sudah insaf berkaitan dengan kedudukan Islam? Selanjutnya kami tanya pendirian Kapal Sing, YB Kapal Sing, mengapa dia berdiam diri semasa YB Bota Datuk Nasaruddin melompat parti daripada UMNO kepada PKR. Kenapa dia tidak ambil sebarang pendirian semasa itu, tetapi hari ini dia nak buat pendirian mencabar kami? Yang akhir, kita nak cabar YB Kapal Sing, kenapa dia tidak mendesak supaya YB Ipoh Timur Lim Kit Siang
mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang kalau dia benar-benar mempertahankan nilai-nilai demokrasi seperti yang dia sebut. Jadi, sebelum kami jawab cabaran dia untuk mengosongkan kerusi, saya minta YB Kapal Singh jawab dulu apa yang kami sebut hari ini dan kita akan tengok daripada situ. Setakat tu saja, terima kasih. Adakah Okay, thank you. Okay, thank you. Very good.